Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan daging goreng kunyit. Menu simple je kali ni sebab Najwa tak tahu nak mubang apa. So Najwa buat je daging goreng kunyit. Menu kali ni abang Najwa request tau. Dia tiba-tiba rasa nak makan daging goreng kunyit. Begitulah. Lepas tu kita ada salad. Nanti kita makan dengan kicap manis. Biar rasa sedap sikit dah. Takkan nak makan kosong macam ni kan. So kepada yang baru masuk dalam video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. So kita tabur kicap ni atas nasi biar ada rasa lah. Dah habis dah korang. So Najwa tak sabar nak rasa. Dah lama jugalah tak makan macam ni. Jomlah kita mula rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia tu boleh dah lembut juga. Sedap. Penat pula mengunyah. Sedap tu guys. Dia bila makan dengan kicap tu, dia macam cukup rasa lah macam tu. Boleh lah sedap. Jangan sedap cukup kicap lah. Tadi Najwa terlupa guys nak beli kicap. Sebab tu lah habis. Tak perasan pula kicap dah habis. So makan je lah. Walaupun sikit-sikit pun janji sedap.
Sedap gila korang. Puas tak hati mengambil dapat makan ni? Puas hati. Rasa dia memang sedap, cukup rasa. Tapi sayang kicap dah habis. Macam nak makan dengan kicap sebab dia rasa ngam lah bila makan dengan kicap tu. Sebab kicap dah rasa manis kan ya. Sedap loh korang. Memang mantap gila lah. Najwa rasa macam tak cukup. So lepas video ni Najwa nak beli kicap dan Najwa nak sambung makan sebab tak cukup. Sedap sangat tau. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahel.